terlibat kan. Jadi ini dia punya ringkasan mesyuarat tadi. Apa-apa kan AJK apa atau cara majlis apa bla bla bla. So semua orang take note. Contoh macam kita ni sekadar peserta yang datang. Kan kita take note je lah. Rumah apa yang kita masuk, dah lah take note kan. Ini kalau boleh satu company tu kena datang. Satu department habis. Satu department. Jadi bayangkanlah tak boleh nak buat kerja. Kan kau duduk kat situ berjam-jam, kerja kau tertangguh, klien tak boleh nak entertain. Sebab itulah ada setengah company ataupun jabatan ni kita selalu kosong je kaunter, tak ada orang. Tapi nampak sibuk. Betul. Kan, tapi nampak sibuk, meeting sana meeting sini, tapi tak ada pun dia punya outcome dia. Sebenarnya kalau boleh ubahlah. Ya, tak efficient lah. Kan? Tapi tak apalah, mungkin ada setengah company itu cara dia. Itu cara dia. Tapi apa yang kita share ni, kalau diorang boleh terimalah. Tapi betul. Inilah realitinya. Ada tak korang you all dekat luar sana yang memang mengalami situasi yang sama kan? Meeting, pagi petang, siang malam buat report tapi outcome tak ada. Maksudnya tak ada perubahan.